Satelit berharga bilion dolar ini boleh membaca plat lesen kereta anda dari angkasa lepas. Ia adalah mata Tuhan yang melihat segalanya. Tetapi percaya atau tidak, satelit tercanggih ini buta terhadap bandar rahsia yang bersembunyi jauh di bawah tanah. Mengapa teknologi yang boleh melihat dalam gelap gagal mengesan haba berskala industri? Selamat datang ke Bedah Sains, saya si penanya. Bayangkan hidup berbulan-bulan di bawah tanah, terperangkap bersama peluru berpandu dan jentera berat. Semuanya demi bersembunyi dari mata di langit. Ini bukan fiksyen sains tetapi realiti kejuruteraan ketenteraan moden. Bagaimana jurutera memanipulasi hukum termodinamik untuk menyembunyikan haba yang cukup untuk mencairkan salji. Mari kita kaji rahsia besar ini bersama-sama. Jauh di bawah pergunungan wujud bandar peluru berpandu yang dihuni oleh ribuan tentera dan penjana kuasa yang beroperasi tanpa henti. Aktiviti ini menghasilkan tenaga haba yang sangat ekstrem. Namun apabila satelit perisikan tercanggih dunia mengimbas kawasan tersebut dengan penderia terma, mereka tidak nampak apa-apa. Seluruh pangkalan tentera itu seolah-olah gaib sepenuhnya. Persoalannya, bagaimana sebuah fasiliti berskala bandar boleh hilang dari radar inframerah? Adakah ia menggunakan sejenis teknologi halimunan ajaib? Jawapannya terletak pada aplikasi sains geoteknikal dan fizik termodinamik yang sangat teliti. Dalam episod ini, kita akan membongkar cetak biru rahsia bagaimana pangkalan bawah tanah mengalahkan teknologi satelit bernilai bilion dolar. Kita juga akan melihat mengapa kapal penghidup mengelak selat sempit bagaimana pangkalan ini bertahan dari serangan EMP dan fizik ekstrem pelancaran peluru berpandu dari silinder bawah tanah. Sediakan diri anda untuk satu perjalanan mendalam ke dalam dunia sains ketenteraan dan kejuruteraan pertahanan yang jarang dibincangkan secara terbuka. Teruskan menonton sehingga ke akhir. Untuk memahami penyamaran ini, kita mesti faham bagaimana satelit terma berfungsi. Satelit ini adalah keajaiban teknologi moden yang mengorbit bumi pada kelajuan ribuan kilometer sejam. Ia dilengkapi dengan penderia pengimejan terma yang sangat sensitif. Penderia ini tidak melihat cahaya biasa, sebaliknya ia mengesan gelombang sinaran inframerah yang dipancarkan oleh objek panas. Setiap objek di alam semesta yang mempunyai suhu melebihi sifar mutlak akan memancarkan sinaran inframerah. Semakin panas sesuatu objek, semakin banyak sinaran inframerah yang dilepaskan. Satelit terma menangkap sinaran ini dan menukarnya menjadi peta haba visual. Warna merah dan putih mewakili kawasan panas, manakala warna biru dan hitam menunjukkan kawasan yang sejuk dan beku. Kepekaan penderia inframerah pada satelit moden adalah sangat menakjubkan. Ia mampu mengesan perbezaan suhu sekecil pecahan darjah Celsius dari jarak ratusan kilometer di angkasa. Kamera angkasa ini sering digunakan untuk memantau letusan gunung berapi, mengesan kebakaran hutan dan mencari pergerakan tentera musuh di permukaan bumi dengan tahap ketepatan yang amat tinggi. Dalam konteks ketenteraan, enjin kereta kebal yang panas, exhaust jet pejuang atau sekumpulan tentera yang berhemah di padang pasir akan bersinar terang seperti lampu neon dalam pandangan terma. Ini menjadikan persembunyian di permukaan bumi hampir mustahil pada era moden. Satelit ini beroperasi siang dan malam, menembusi kegelapan malam tanpa sebarang masalah atau halangan visual. Namun terdapat satu kelemahan kritikal pada teknologi pengimejan terma ini, ia hanya boleh mengukur suhu permukaan. Penderia inframerah tidak dapat menembusi objek pepejal yang tebal seperti tanah, konkrit atau batu gunung. Satelit ini hanya melihat haba yang berjaya sampai ke permukaan luar objek tersebut. Kelemahan inilah yang dieksploitasi sepenuhnya oleh jurutera pertahanan. Oleh sebab satelit tidak mempunyai keupayaan penglihatan sinar X, apa-apa yang tersembunyi jauh di bawah lapisan batu yang tebal secara teorinya tidak kelihatan asalkan haba dari dalam tidak meresap keluar dan memanaskan permukaan. Prinsip asas inilah yang mendorong pembinaan pangkalan tentera dan bandar peluru berpandu jauh di bawah perut pergunungan yang sangat terpencil. Tetapi memindahkan sebuah pangkalan tentera ke bawah tanah bukanlah satu penyelesaian yang mudah. Ia membawa kita kepada masalah fizik yang jauh lebih rumit, iaitu masalah pengurusan haba dalam ruang tertutup. Ini adalah cabaran termodinamik yang sangat ekstrem yang perlu diselesaikan oleh para jurutera untuk memastikan kelangsungan hidup dan kerahsiaan operasi pangkalan tersebut. Bayangkan sebuah bandar bawah tanah. Di dalamnya terdapat beribu-ribu manusia yang bernafas, ratusan penjana kuasa diesel yang berderum, pelayan komputer berkuasa tinggi dan sistem hidrolik jentera berat. Kesemua elemen ini menghasilkan jumlah tenaga haba berskala industri secara berterusan. Dalam ruang tertutup rapat, tenaga haba ini tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Menurut hukum termodinamik pertama, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Ia hanya boleh berubah bentuk. Tenaga kimia dari bahan api dan tenaga elektrik bertukar menjadi tenaga haba. Dalam sebuah bangka yang tertutup, tenaga haba ini akan terus terkumpul. Tanpa sistem penyejukan yang berkesan, suhu di dalam bungka akan meningkat dengan cepat ke tahap yang sangat membahayakan.
Jika dibiarkan, haba yang terkumpul ini akan memasak segala-galanya di dalam. Peralatan elektronik akan gagal berfungsi, peluru berpandu berisiko meletup secara tidak sengaja akibat kepanasan dan manusia tidak akan dapat bertahan. Oleh itu, pangkalan bawah tanah mesti membuang haba yang besar ini ke persekitaran luar secara berterusan untuk mengekalkan suhu operasi yang selamat. Inilah dilema utama yang dihadapi oleh jurutera. Bagaimana anda membuang haba berskala industri dari dalam gunung tanpa dikesan oleh satelit di angkasa? Jika mereka hanya membina serombong asap atau saluran pengudaraan gergasi ke puncak gunung, udara panas yang keluar akan kelihatan seperti suar yang menyala terang pada skrin penderia inframerah mendedahkan lokasi rahsia tersebut. Penyelesaian pertama melibatkan penggunaan geologi gunung itu sendiri sebagai perisai haba gergasi, batuan igneous dan metamorfik yang membentuk pergunungan besar mempunyai sifat ketumpatan dan jisim terma yang sangat tinggi. Jisim terma merujuk kepada keupayaan sesuatu bahan untuk menyerap dan menyimpan tenaga haba sebelum ia memindahkan haba tersebut ke lapisan atau kawasan yang lain. Apabila pangkalan dibina ratusan meter di bawah permukaan batu pepejal, lapisan batu gergasi ini bertindak sebagai penebat semula jadi yang luar biasa. Batu mempunyai kekonduksian terma yang agak rendah berbanding logam. Ini bermakna haba bergerak dengan sangat perlahan melaluinya. Haba dari dalam pangkalan mengambil masa yang sangat lama untuk meresap naik ke permukaan luar gunung. Semasa haba perlahan-lahan meresap melalui ratusan meter batuan pepejal, tenaga haba itu diserap dan disebarkan ke kawasan yang lebih luas di dalam perut gunung. Menjelang masa haba tersebut akhirnya sampai ke permukaan luar gunung. Jika ia sampai sama sekali, suhunya telah menurun secara drastik sehingga ia tidak lagi dapat dibezakan daripada suhu semula jadi persekitaran gunung itu. Kecerunan suhu ini adalah kunci kepada penyamaran pasif. Permukaan gunung kekal sejuk dan tidak mencurigakan di bawah imbasan satelit terma. Walau bagaimanapun, perisai geologi ini sahaja tidak mencukupi untuk menyerap semua haba berterusan yang dijana oleh pangkalan moden yang aktif. Jurutera memerlukan sistem penyejukan aktif rahsia yang tidak membebaskan haba ke udara terbuka. Batu padat boleh menyimpan haba tetapi ia mempunyai titik tepu. Jika pangkalan terus mengepam haba ke dalam batu sekeliling selama bertahun-tahun, batu itu akhirnya akan menjadi panas secara keseluruhan dan haba akan menembusi permukaan. Oleh itu, strategi geologi hanyalah penampan sementara, sesuatu yang mengalir diperlukan untuk membawa tenaga haba itu jauh dari lokasi pangkalan. Di sinilah seni bina bawah tanah menjadi sangat rumit. Penyelesaian rahsia yang paling berkesan adalah menggunakan air bawah tanah. Banyak pergunungan mempunyai rangkaian sungai bawah tanah atau aquifer yang luas. Air mempunyai muatan haba tentu yang sangat tinggi. Bermaksud ia boleh menyerap jumlah tenaga haba yang sangat besar tanpa mengalami peningkatan suhu yang terlalu mendadak. Jurutera membina penukar haba gergasi jauh di dalam pangkalan. Udara panas dari penjana dan ruang operasi disalurkan melalui sistem paip yang disejukkan oleh air sungai bawah tanah ini. Haba dipindahkan dari udara ke dalam air. Udara yang kini sejuk dikitas semula ke dalam pangkalan manakala air bawah tanah yang telah menyerap haba tersebut terus mengalir jauh ke dalam perut bumi. Oleh kerana sungai bawah tanah ini mengalir ke rangkaian gua dan aquifer yang sangat luas, haba yang diserap akan tersebar secara meluas di bawah tanah. Air yang suam ini perlahan-lahan bercampur dengan jutaan gelen air sejuk yang lain, mencairkan kesan haba tersebut sepenuhnya sebelum air itu mungkin muncul di permukaan berpuluh-puluh kilometer jauhnya dari tapak pangkalan tentera. Sistem penyejukan geoterma terbalik ini membolehkan pangkalan membuang sebahagian besar haba buangannya tanpa melepaskan sebarang isyarat inframerah ke langit. Ia adalah kaedah penyejukan skala industri yang menggunakan bumi itu sendiri sebagai singki haba yang tidak terhingga. Tetapi bagaimana pula dengan pengudaraan? Udara basi yang mengandungi karbon dioksida mesti dikeluarkan juga. Untuk melepaskan udara keluar tanpa dikesan, jurutera menggunakan prinsip penyebaran gas ekstrem. Daripada menggunakan satu bolong besar yang mudah dikesan, udara egzos disalurkan melalui rangkaian paip bercabang yang sangat kompleks, berakhir pada beribu-ribu rekahan mikroskopik semula jadi pada permukaan batu di lereng gunung. Ini menghalang pembentukan satu titik panas yang besar. Semasa udara egzos mengalir melalui rekahan batu yang panjang dan sempit ini, ia mengalami proses penyejukan berperingkat. Batu sejuk di sekeliling rekahan menyerap sisa haba terakhir dari udara tersebut. Menjelang masa udara itu keluar dari permukaan gunung, suhunya telah turun dengan ketara, hampir menyamai suhu ambien udara luar. Ia tidak lagi kelihatan menonjol pada skrin terma. Selain itu, persekitaran semula jadi kawasan pergunungan seringkali dilitupi dengan kabus, awan rendah atau warp air. Molekul air di udara adalah penyerap sinaran inframerah yang sangat baik. Sebarang sisa haba kecil yang berjaya melepasi permukaan gunung seringkali diserap dan disebarkan oleh kelembapan udara semula jadi ini, menambah satu lagi lapisan penyamaran alam sekitar. Konsep utama di sini adalah keseimbangan terma.
Maklumat kejuruteraan bukanlah untuk menghapuskan haba sepenuhnya kerana itu mustahil, tetapi untuk menyebarkannya sehingga suhu output sepadan dengan bunyi latar belakang termal persekitaran. Apabila profil haba pangkalan tidak dapat dibezakan daripada haba semula jadi batu yang dipanaskan oleh matahari, penyamaran itu telah berjaya. Terdapat juga khabar angin dalam komuniti kejuruteraan pertahanan mengenai penggunaan metamaterial terma. Bahan canggih ini boleh memanipulasi aliran haba di sekeliling struktur bawah tanah, sama seperti bagaimana air mengalir mengelilingi batu di sungai. Metamaterial ini menghalakan tenaga haba ke arah singki penyejukan tertentu, menjauhkan ia dari permukaan yang terdedah kepada satelit. Namun tentera tidak mengambil risiko bagaimana jika satelit terma generasi baharu menjadi terlalu sensitif. Di sinilah taktik umpan atau decoy memainkan peranan penting dalam peperangan perisikan. Jika anda tidak boleh menyembunyikan semua haba anda, strategi terbaik seterusnya adalah dengan mengelirukan musuh dengan mencipta pelbagai sumber haba palsu di lokasi yang berbeza-beza. Jurutera membina bolong haba palsu di lembah kosong yang terletak berbatu-batu jauhnya dari pangkalan sebenar. Paip bawah tanah menyalurkan sebahagian udara panas ke lokasi umpan ini. Apabila satelit musuh mengimbas kawasan tersebut, mereka akan melihat titik panas yang sangat jelas di lokasi palsu ini. Musuh mungkin membuang peluru berpandu bernilai jutaan dolar untuk memusnahkan batu. Taktik umpan terma ini adalah sebahagian daripada peperangan psikologi dan penipuan strategik yang kompleks. Ia memaksa penganalisis perisikan musuh untuk meragui data mereka sendiri. Apabila setiap titik panas di pergunungan berpotensi menjadi umpan, satelit terma kehilangan keberkesanannya sebagai alat pengesanan mutlak. Permainan sorok-sorok ini berlaku setiap hari di seluruh dunia. Mencipta umpan terma bukanlah sesuatu yang murah. Ia memerlukan pembinaan infrastruktur tambahan yang rumit semata-mata untuk mengaburi pandangan musuh. Tetapi dalam skala strategi ketenteraan global, kos untuk membina paip haba palsu adalah jauh lebih rendah berbanding kerugian akibat pangkalan peluru berpandu bernilai berbilion dolar yang dimusnahkan akibat dikesan oleh satelit. Lebih licik lagi, lokasi umpan ini sering diubah suai secara berkala. Titik panas yang dikesan bulan lepas mungkin sejuk pada bulan ini, manakala titik panas baharu muncul di lembah yang berbeza. Perubahan corak haba ini meniru aktiviti pangkalan sebenar yang sedang beroperasi, menjadikan penganalisis osin musuh terus sibuk mengejar bayang-bayang di sebalik pergunungan yang sunyi. Mari kita beralih dari pergunungan ke lautan. Prinsip penyembunyian dan penderiaan ini juga terpakai dalam peperangan maritim, terutamanya di kawasan titik tercekik atau choke points seperti Selat Hormuz. Mengapa kapal penginduk gergasi sangat mengelak daripada melalui perairan sempit yang berisiko tinggi ini? Jawapannya bukan sekadar ancaman fizikal tetapi juga medan elektromagnet. Kapal penginduk adalah struktur keluli terapung yang sangat besar. Pergerakan beribu-ribu tan logam di dalam air masin mencipta gangguan yang besar pada medan magnet bumi tempatan. Negara yang mengawal selat sempit sering memasang rangkaian pendera anomali magnetik dan elektromagnetik di dasar laut dan sepanjang pantai. Pendera ini membentuk jaring halimunan yang mustahil untuk dielak. Apabila kapal penginduk memasuki selat yang sempit, ia terpaksa berlayar berhampiran dengan pantai. Jarak yang dekat ini membolehkan sistem pendiri pantai mengesan profil elektromagnet kapal tersebut dengan ketepatan mikroskopik. Mereka bukan sahaja tahu lokasi kapal tetapi dapat menganalisis korak pelepasan elektroniknya, mendedahkan status operasi radar dan sistem komunikasi kapal itu. Kawasan selat sempit ini seringkali dipenuhi dengan strategi penafian kawasan atau A2AD. Selain penderia pasif, selat ini boleh dikenakan gangguan elektromagnetik yang kuat dari darat. Gangguan ini boleh mengelirukan sistem navigasi canggih kapal, mengganggu komunikasi satelit dan membutakan radar kapal penginduk, menjadikannya sasaran yang sangat terdedah dalam ruang yang sangat sempit. Oleh itu, lautan terbuka memberikan perlindungan melalui ruang yang luas, membolehkan kapal penginduk menyembunyikan isyarat elektromagnetnya dalam keluasan laut. Ini sama seperti bagaimana pangkalan bawah tanah menggunakan keluasan gunung untuk menyerap dan menyembunyikan isyarat habanya. Kedua-dua senario ini berkongsi prinsip fizik yang sama, menguruskan pelepasan tenaga untuk kekal gaib. Dalam laut terbuka, kapal perang mengawal ketat pelepasan elektroniknya, satu amalan yang dipanggil MCON. Mereka mematikan radar aktif dan hanya bergantung pada penderia pasif. Sama seperti pangkalan bawah tanah yang mengawal pelepasan habanya. Jika anda tidak memancarkan sebarang isyarat, anda menjadi sebahagian daripada bunyi latar belakang alam semula jadi, menjadikannya sukar dikesan. Tetapi di selat sempit, MCON tidak berkesan. Jarak fizikal yang terlalu dekat dengan penderia musuh bermakna sekadar jisim logam kapal. Itu sahaja sudah cukup untuk mencetuskan penggera anomali magnetik. Anda tidak boleh menyembunyikan medan magnet sebuah bandar keluli terapung apabila ia lalu hanya beberapa kilometer dari garisan pantai yang dipenuhi dengan penderia ketenteraan canggih. Kembali ke pangkalan bawah tanah, ancaman dari langit bukan sahaja terhad kepada satelit terma pengintip.
Pusat arahan bawah tanah ini juga direka untuk bertahan daripada salah satu ancaman paling dahsyat dalam peperangan moden, serangan nadi elektromagnetik altitud tinggi atau HEM. Serangan ini berlaku apabila letusan nuklear diletupkan tinggi di luar atmosfera bumi di pinggir angkasa. Letusan eksosfera ini membebaskan pancaran sinar gamma yang berinteraksi dengan medan magnet bumi menghasilkan nadi elektromagnetik yang sangat kuat dan pantas. Nadi tenaga ini boleh memusnahkan hampir semua litar elektronik yang tidak dilindungi di seluruh benua dalam masa beberapa nanosaat. Bagaimana pusat arahan bawah tanah melindungi sistem komputer pelancaran mereka dari gelombang ini? Sekali lagi, geologi gunung memberikan barisan pertahanan pertama yang sangat berkesan. Beratus-ratus meter batuan padat yang mengandungi pelbagai mineral dan air bawah tanah bertindak sebagai pengecil isyarat yang kuat. Apabila gelombang elektromagnetik cuba menembusi bumi, tenaganya diserap secara berperingkat oleh persekitaran geologi mengurangkan kekuatan nadi secara mendadak ke bawah. Walau bagaimanapun, untuk memastikan perlindungan mutlak bagi komputer pelancaran dan sistem komunikasi kritikal, pusat arahan di dalam bangka dibina sebagai sangkar Faraday gergasi. Bilik-bilik ini dilapisi sepenuhnya dengan kepingan tembaga, keluli dan bahan penyerap frekuensi radio. Struktur ini mencipta perisai elektromagnetik tertutup yang menghalang sebarang gelombang luaran masuk. Prinsip fizik sangkar Faraday memastikan bahawa apabila gelombang elektromagnetik melanda struktur tersebut, cas elektrik akan diedarkan di sepanjang bahagian luar perisai logam. Tenaga ini kemudiannya disalurkan dengan selamat ke bumi melalui sistem pembumian yang sangat dalam dan kompleks. Tiada medan elektromagnetik yang berbahaya dapat menembusi ruang dalaman bilik pusat arahan tersebut. Sistem pembumian ini memanfaatkan teras bumi sebagai penyerap tenaga elektrik yang tidak terhingga. Melalui lapisan pelindungan geologi dan sangkar Faraday kejuruteraan tinggi ini, pangkalan bawah tanah menjamin keupayaan serangan balas. Walaupun seluruh grid elektrik di permukaan musnah akibat EMP, fasiliti di bawah tanah akan terus beroperasi secara normal tanpa sebarang gangguan sistem. Selain sangkar Faraday, komunikasi antara pelbagai bahagian pangkalan bawah tanah tidak menggunakan wayar tembaga konvensional yang boleh bertindak sebagai antena untuk menangkap nadi EMP. Sebaliknya, mereka menggunakan kabel gentian optik yang menyalurkan data melalui denyutan cahaya. Gentian optik kebal sepenuhnya terhadap gangguan elektromagnetik memastikan talian komunikasi kekal utuh. Pusat arahan ini juga dipisahkan sepenuhnya daripada grid elektrik awam di permukaan. Mereka mempunyai stesen jana kuasa hidroelektrik bawah tanah mereka sendiri yang menggunakan aliran sungai bawah tanah atau reaktor nuklear kecil. Pengasingan fizikal dan elektrikal yang mutlak ini menjadikan pangkalan bawah tanah kebal terhadap hampir apa jua malapetaka elektromagnetik di dunia atas. Tujuan utama kewujudan pangkalan rahsia ini adalah untuk memastikan peluru berpandu sentiasa bersedia untuk dilancarkan pada bila-bila masa. Tetapi melancarkan peluru berpandu balistik yang sangat besar dari dalam lubang silo yang dalam di bawah tanah membawa kita kepada satu lagi cabaran fizik yang sangat ekstrem, iaitu dinamik bendalir dan fizik nyampatan pantas semasa fasa pencucuhan. Apabila enjin roket menyala di dalam ruang silo silinder yang sempit, ia menghasilkan jumlah gas egzos panas dan tekanan akustik yang tidak dapat dibayangkan besarnya dalam pecahan saat. Jika tekanan yang melampau ini tidak diuruskan dengan betul, gelombang kejutan dan haba akan memantul kembali dari dinding silo dan memusnahkan peluru berpandu itu sendiri sebelum ia sempat keluar dari lubang. Masalah ini dikenali sebagai lebihan tekanan silo. Gas egzos berkembang pada kelajuan supersonik. Dalam ruang tertutup, ini mencipta kesan omboh yang ganas. Untuk mengatasinya, jurutera mesti mereka bentuk profil aerodinamik dalaman silo dengan ketepatan yang luar biasa. Silo moden tidak hanya lurus, ia mengandungi paip pelepasan tekanan besar yang menyelewengkan gas buangan jauh dari roket. Berdasarkan prinsip Bernoulli dan dinamik gas termampat, saluran pelepasan ini dibina untuk mempercepatkan aliran gas egzos keluar dari silo dengan rintangan yang paling minimum. Ia menggunakan konsep tujahan bendalir untuk menolak gas panas ke atas dan keluar melalui terowong lencongan, memastikan roket yang sedang menaik itu sentiasa berada dalam gelembung tekanan yang stabil dan selamat. Selain itu, beberapa sistem menggunakan kaedah pelancaran sejuk. Dalam sistem ini, gas bertekanan tinggi digunakan untuk menembak peluru berpandu keluar dari silo seperti peluru dari senapang. Enjin roket utama hanya menyala apabila peluru berpandu telah berada di udara terbuka jauh dari permukaan gunung. Ini mengelakkan sepenuhnya masalah lebihan tekanan gas eksos di dalam ruang bawah tanah. Fizik nyampatan pantas yang berlaku apabila pintu silo gergasi seberat ratusan tan terbuka dengan pantas juga memerlukan kejuruteraan mekanikal termaju. Udara bertekanan dari dalam memecah masuk ke udara luar, mencipta awan pemeluapan sesaat. Semua mekanisme ini beroperasi dalam harmoni yang sempurna, direka untuk menahan daya yang cukup kuat untuk meruntuhkan bangunan pencakar langit.
Daya akustik atau gelombang bunyi yang terhasil semasa pelancaran di ruang sempit juga sangat memusnahkan. Bunyi yang melebihi 200 desibel boleh mengoyakkan logam. Untuk melembapkan gelombang bunyi maut ini, dinding silo dilapisi dengan beribu-ribu gelen air yang disembur pada saat pencucuhan. Air ini menyerap tenaga bunyi dan menukarnya menjadi wap, melindungi struktur peluru berpandu. Keseluruhan proses pelancaran ini dari pencucuhan hingga peluru berpandu memecah keluar dari gunung memakan masa hanya beberapa saat. Tetapi persediaan kejuruteraan untuk memastikan ia berjaya merangkumi berdekad-dekad penyelidikan fizik terapan. Bandar peluru berpandu ini bukan sekadar lubang di tanah, ia adalah mesin yang paling kompleks dan berdaya tahan yang pernah dibina oleh manusia. Walaupun dengan semua perisai geologi, penyejukan air bawah tanah dan sangkar Faraday, masih wujud satu titik kelemahan. Kelemahan ini tidak dapat dikesan oleh penderia satelit terma, tetapi ia sering menjadi sasaran utama penganalisis perisikan samba terbuka atau OSIN. Apabila mesin dan alam semula jadi menyembunyikan haba, manusia meninggalkan jejak yang tidak dapat disembunyikan. Penganalisis OSIN tidak mencari titik panas terma, mereka memburu corak anomali dalam rantaian bekalan. Sebuah pangkalan bawah tanah yang menempatkan ribuan tentera memerlukan bekalan makanan, air bersih dan bahan api yang berterusan. Trak bekalan yang berulang alik ke kawasan pergunungan yang kononnya kosong adalah bendera merah yang besar bagi pakar perisikan yang memantau imej satelit. Selain itu, pembinaan fasiliti sedalam ini menghasilkan berjuta-juta tan sisa batu dan tanah ke mana perginya sisa korakan ini. Penganalisis mengkaji perubahan rupa bumi dari masa ke masa menggunakan imej satelit optik biasa. Longgokan tanah baharu di lembah berhampiran atau perubahan luar biasa pada aliran sungai tempatan boleh mendedahkan lokasi pintu masuk utama yang disembunyikan. Jejak digital manusia juga merupakan kelemahan ketara. Walaupun tentera dilarang menggunakan telefon pintar, aktiviti pembinaan berskala besar selalunya melibatkan kontraktor awam. Data geolokasi peranti, perbualan di media sosial atau rekod perolehan bahan binaan ekstrem seperti konkrit bertertulang grad tentera seringkali membocorkan rahsia yang gagal dikesan oleh satelit bernilai bilion. Agensi perisikan moden menggunakan kecerdasan buatan untuk menggabungkan semua data terpencil ini. Mereka menggabungkan imej optik, anomali rantaian bekalan dan corak lalu lintas jalan raya. Walaupun gunung itu sejuk pada skrin terma, algoritma komputer boleh membina kebarangkalian matematik yang tinggi tentang apa yang tersembunyi di bawahnya. Manusia sentiasa menjadi titik kegagalan. Oleh itu, pertahanan pangkalan bawah tanah adalah pertempuran pelbagai rupa. Ia bukan sahaja peperangan menentang penderia inframerah dan radar elektromagnetik, tetapi juga peperangan maklumat. Jurutera pertahanan secara berterusan cuba menutup setiap kelemahan, manakala agensi perisikan menggunakan teknologi yang semakin canggih dan analisis data raya untuk menembusi tirai penyamaran tersebut. Bagi mengatasi ancaman OSIN, tentera kini menggunakan penyamaran logistik yang sangat canggih. Trak bekalan disamarkan sebagai kenderaan komersial biasa. Sisa korekan batu dicampurkan kembali ke dalam lanskap secara berperingkat supaya ia kelihatan seperti hakisan semula jadi. Mereka membina terowong palsu dan jalan raya mati untuk mengelirukan algoritma penyejakan lalu lintas musuh. Pembinaan pangkalan baharu juga dilakukan dalam fasa yang sangat perlahan dan tersembunyi, kadang-kadang mengambil masa berdekad-dekad. Perubahan lanskap yang perlahan lebih sukar dikesan oleh perizian perbandingan imej. Semua ini adalah sebahagian daripada doktrin keselamatan operasi yang ketat, memastikan bahawa walaupun satelit tidak nampak haba, penganalisis manusia juga tidak nampak corak. Perlumbaan senjata teknologi ini tidak akan pernah berakhir. Apabila satelit terma menjadi lebih sensitif, jurutera menggali lebih dalam dan mencipta sistem penyejukan yang lebih efisien. Apabila penderia elektromagnetik semakin tajam, bahan penyerap gelombang baharu dicipta. Ini adalah kitaran inovasi berterusan yang didorong oleh keperluan mutlak untuk kelangsungan hidup negara di era moden. Pada masa hadapan, kita mungkin akan melihat kemunculan penderia kuantum di angkasa. Teknologi kuantum berpotensi mengesan anomali graviti minit yang disebabkan oleh rongga bawah tanah buatan manusia. Jika penderia graviti kuantum ini menjadi realiti, perisai geologi gunung mungkin tidak lagi mencukupi untuk menyembunyikan bandar peluru berpandu. Fizik sekali lagi akan mengubah peraturan. Sekiranya graviti boleh dipetakan dengan ketepatan kuantum, jurutera pertahanan perlu mencari jalan untuk memanipulasi ketempatan batu di sekeliling pangkalan. Mereka mungkin perlu mengisi rongga kosong dengan bahan berketumpatan tinggi untuk menyamakan tarikan graviti tempatan. Sekali lagi, ia akan menjadi permainan menyeimbangkan persamaan fizik untuk mengelakkan dikesan oleh musuh dari angkasa. Sehingga hari itu tiba, pangkalan bawah tanah gaib ini akan terus wujud sebagai monumen tersembunyi kepada kecemerlangan kejuruteraan manusia. Ia menggabungkan pelbagai disiplin sains dari termodinamik, geologi, dinamik bendalir hinggalah ke perlindungan elektromagnetik.
Ia adalah bukti sejauh mana manusia sanggup pergi dan berapa banyak wang yang dibelanjakan untuk menguasai seni bersembunyi. Bagi kita yang berada di luar dunia perisikan tentera, memahami sains di sebalik struktur ini memberikan pandangan yang menakjubkan tentang aplikasi fizik dunia sebenar. Hukum alam tidak memihak kepada sesiapa, ia hanya menurut mereka yang paling bijak memanipulasinya. Termodinamik tidak boleh ditipu, tetapi ia pastinya boleh diuruskan dengan reka bentuk kejuruteraan yang sangat teliti. Dalam dunia geopolitik yang semakin tegang, keupayaan untuk menyembunyikan aset strategik adalah sama pentingnya dengan keupayaan untuk melancarkan serangan. Negara-negara yang memiliki teknologi dan muka bumi untuk membina bandar peluru berpandu ini mempunyai kelebihan daya tahan yang sangat besar. Mereka tahu bahawa walaupun diserang secara mengejut, keupayaan serangan balas mereka sentiasa selamat. Kajian terhadap pangkalan bawah tanah ini juga memberi inspirasi kepada pembinaan infrastruktur awam yang lebih tahan lasak. Teknik pengurusan haba termaju dan perlindungan EMP yang dibangunkan oleh tentera boleh diaplikasikan untuk melindungi pusat data awam, grid kuasa nasional dan hospital daripada bencana alam atau serangan siber berskala besar pada masa hadapan. Sains sentiasa dikongsi. Pada akhirnya, bumi itu sendiri adalah perisai pelindung yang paling berkuasa. Tidak kira betapa majunya teknologi satelit yang kita hantar ke angkasa, batuan padat dan air bawah tanah yang telah wujud selama berjuta-juta tahun kekal sebagai penghalang mutlak yang sukar ditembusi. Ia adalah ironi yang poetis. Senjata paling moden disembunyikan oleh elemen alam semula jadi yang paling purba. Kita sering berfikir bahawa di era satelit dan internet ini, tiada apa lagi yang boleh disembunyikan. Segala-galanya dirakam, dipetakan dan dianalisis. Namun bandar peluru berpandu bawah tanah membuktikan bahawa ilusi ketampakan mutlak adalah satu pembohongan. Terdapat lautan rahsia yang berdegup di bawah kaki kita diuruskan oleh hukum fizik yang ketat dan disiplin kejuruteraan yang ekstrem. Alam semula jadi menyediakan kapasiti penyerapan tenaga yang tidak terhingga. Dari muatan haba air sungai bawah tanah hingga jisim terma gunung granit yang gergasi, jurutera pertahanan hanya perlu menyambungkan sistem mereka kepada mekanisme penyejukan bumi itu sendiri. Mereka tidak melawan fizik, mereka mengalir bersamanya menyembunyikan haba buatan manusia dalam kebesaran termal planet ini. Keseimbangan kuasa global seringkali tidak ditentukan oleh siapa yang mempunyai senjata paling banyak, tetapi siapa yang mempunyai senjata yang paling selamat. Keupayaan untuk menyerap serangan pertama dan memastikan serangan balas adalah asas kepada doktrin pencegahan. Bandar gaib di bawah pergunungan ini adalah jaminan muktamad bahawa peperangan nuklear tidak akan pernah mempunyai pemenang mutlak. Sains dan kejuruteraan adalah alat yang neutral. Ia boleh digunakan untuk meneroka alam semesta, menyembuhkan penyakit atau membina kubu kiamat jauh di dalam bumi. Memahami mekanik di sebalik struktur ini tidak bermakna kita menyokong peperangan, tetapi ia membolehkan kita menghargai kecerdasan minda manusia dalam menyelesaikan masalah termodinamik dan fizikal yang dianggap mustahil sebelum ini. Bayangkan pasukan jurutera yang menghabiskan hidup mereka di bawah tanah, mereka bentuk sistem pengudaraan mikro dan penukar haba geoterma. Kerja keras mereka tidak akan pernah diiktiraf secara terbuka. Karya agung kejuruteraan mereka bertujuan untuk kekal tidak dilihat selama-lamanya. Ia adalah satu dedikasi yang pelik terhadap sains, mencipta sesuatu yang sempurna semata-mata untuk disembunyikan. Mari kita imbas kembali, kita bermula dengan masalah haba berskala industri dalam ruang tertutup. Kita melihat bagaimana jisim terma gunung menyerap haba tersebut. Kemudian kita mengkaji bagaimana sungai bawah tanah bertindak sebagai singki haba yang besar. Akhir sekali, pengudaraan mikroskopik dan taktik umpan melengkapkan ilusi terma tersebut, menipu penderia satelit yang paling sensitif di angkasa. Kita juga telah meneroka bagaimana prinsip yang sama digunakan di lautan, di mana kapal penginduk mengelak selat sempit untuk menyembunyikan isyarat elektromagnet mereka. Dan kita melihat bagaimana sangkar Faraday gergasi di bawah tanah melindungi pusat arahan daripada letusan EMP altitude tinggi, memastikan sistem komputer pelancaran kekal selamat daripada sebarang gelombang gangguan elektronik. Tidak lupa juga keajaiban dinamik bendalir semasa pelancaran. Menguruskan lebihan tekanan gas exhaust supersonik di dalam silo yang sempit menggunakan prinsip Bernoulli dan sistem pelancaran sejuk adalah pencapaian kejuruteraan aerodinamik yang luar biasa. Ia menghalang peluru berpandu daripada memusnahkan dirinya sendiri melalui gelombang akustik dan kejutan haba dalam ruang yang sangat terhad. Namun di sebalik semua kesempurnaan mesin dan alam semula jadi ini, penganalisis OSINT membuktikan bahawa kelemahan manusia sentiasa ada. Lori bekalan, sisa korekan batu dan jejak digital pembinaan kekal sebagai ancaman terbesar kepada kerahsiaan pangkalan ini. Ia menunjukkan bahawa tidak kira betapa canggihnya fizik yang digunakan, logistik manusia sukar disembunyikan sepenuhnya dari mata pemerhati.
Sebagai peminat sains dan kejuruteraan, kita harus melihat cetak biru bungka bawah tanah ini sebagai satu kajian kes yang luar biasa mengenai pengurusan tenaga ekstrim. Menyembunyikan haba, mengawal tekanan gas dan memesongkan gelombang elektromagnetik adalah aplikasi praktikal fizik teori yang sering kita pelajari di sekolah. Di sini ia digunakan pada skala makro dengan pertaruhan yang sangat tinggi. Apakah yang akan berlaku dalam dekad yang akan datang? Adakah satelit terma akan digantikan sepenuhnya oleh penderia kuantum? Atau adakah jurutera pertahanan akan menemui cara baharu untuk memesongkan anomali graviti dan menyerap setiap gelombang penderiaan yang diketahui manusia? Perlumbaan senjata antara penyembunyian dan pengesanan ini adalah antara aspek yang paling mendebarkan dalam sains ketenteraan. Satu perkara yang pasti, hubungan intim antara geologi bumi dan strategi pertahanan akan terus kekal. Pergunungan akan sentiasa menjadi kubu semula jadi. Sifat penembat batu dan kapasiti penyejukan air bawah tanah tidak akan berubah mengikut peredaran zaman. Selagi hukum termodinamik kekal sah di alam semesta ini, penyelesaian geoterma ini akan terus menjadi asas kepada pembinaan pangkalan rahsia. Mungkin pada masa hadapan, apabila anda mendaki gunung atau memandu merentasi banjaran yang terpencil, anda akan melihat lanskap tersebut dengan perspektif yang baharu. Anda bukan sahaja melihat keindahan alam semula jadi, tetapi anda mungkin terfikir, adakah terdapat sistem penukar haba gergasi beroperasi tepat di bawah kaki anda? Adakah kabus di puncak gunung itu semula jadi atau ia menyembunyikan sesuatu? Kepayaan manusia untuk memanipulasi persekitarannya adalah tanpa had, dari mencipta satelit yang boleh melihat perbezaan suhu dari angkasa sehinggalah membina bandar yang boleh menyerap semua habanya ke dalam bumi. Ia adalah bukti kehebatan minda manusia yang sentiasa mencari jalan untuk mengatasi cabaran yang paling mustahil. Sains adalah senjata dan juga perisai yang paling berkuasa. Dokumentari ini telah membawa kita jauh ke dalam perut bumi, merentasi teori termodinamik, dinamik bendalir, geologi dan peperangan elektromagnetik. Kita telah membongkar cetak biru yang membolehkan pangkalan rahsia kekal gaib dari pandangan satelit terma tercanggih di dunia. Ia adalah satu perjalanan ke dalam kegelapan yang diterangi oleh cahaya sains dan aplikasi kejuruteraan yang sangat teliti. Di Bedah Sains, matlamat kami adalah untuk merungkai misteri di sebalik teknologi kompleks ini dan menyampaikannya dalam bentuk yang mudah difahami. Sains ketenteraan selalunya diselubungi kerahsiaan, tetapi prinsip asas fizik yang memacunya sentiasa terbuka untuk dipelajari oleh sesiapa sahaja yang mempunyai rasa ingin tahu yang mendalam. Pengetahuan adalah kunci untuk memahami dunia yang tersembunyi. Jadi apabila anda melihat pegunungan yang sunyi dan sepi di kawasan yang bergolak secara geopolitik, ingatlah bahawa mungkin terdapat sebuah bandar teknologi tinggi yang bernafas di bawahnya. Sebuah bandar yang bersembunyi dalam pandangan jelas menentang mata Tuhan di angkasa. Jika anda rasa tahap kejuruteraan ekstrim ini gila dan menakjubkan, pastikan anda menekan butang like pada video ini sekarang. Kongsi pendapat anda di ruangan komen di bawah. Pada pendapat anda, mampukah teknologi satelit perisikan masa depan seperti penderia graviti kuantum mengatasi penyamaran geologi yang luar biasa ini? Atau adakah bangka bawah tanah akan sentiasa mempunyai kelebihan pertahanan mutlak? Kami ingin membaca analisis dan teori anda mengenai perlumbaan senjata teknologi yang sangat mendebarkan ini. Perbincangan dalam komuniti Bedah Sains sentiasa membuka perspektif baharu. Mungkin ada antara anda yang mempunyai latar belakang kejuruteraan yang boleh menambah butiran teknikal tentang termodinamik atau sistem hawi AC bawah tanah. Jangan ragu untuk berkongsi ilmu anda. Interaksi anda membantu mengembangkan lagi kefahaman kita bersama mengenai topik sains ketenteraan yang jarang dibincangkan ini. Jika anda mendapati pembongkaran sains ini berguna dan membuka minda, kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda yang meminati bidang kejuruteraan, fizik dan strategi geopolitik. Bantu kami menyebarkan ilmu sains popular ini kepada khalayak yang lebih luas. Semakin ramai yang memahami sains di sebalik berita ketenteraan, semakin objektif kita dalam menilai situasi dunia yang semakin kompleks. Kami sentiasa mencari topik baharu untuk dibedah. Adakah anda ingin kami mengkaji sains di sebalik kapal selam nuklear yang tidak dapat dikesan sonar atau mungkin fizik di sebalik senjata laser dan pertahanan hipersonik? Tinggalkan cadangan topik anda di ruangan komen. Bedah Sains wujud untuk menjawab persoalan sains paling rumit yang bermain di fikiran anda. Anda tanya, kami akan siasat. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas sebarang episod mendalam dari Bedah Sains pada masa hadapan. Kami berdedikasi untuk membawa anda analisis sains kualiti tinggi yang menyelami jauh ke dalam anatomi teknologi moden. Sokongan anda membolehkan kami terus menghasilkan dokumentari sains yang terperinci dan berkualiti tinggi seperti ini. Misi kami adalah untuk menjadikan sains mudah diakses, menarik dan relevan dengan realiti dunia semasa. Dari pergunungan yang menyembunyikan haba hinggalah ke lautan yang menyembunyikan medan magnet, sains ada di mana-mana mengawal setiap aspek teknologi manusia.
Teruslah menyoal, teruslah meneroka dan jangan pernah berhenti kagum dengan keupayaan minda manusia dan keajaiban hukum alam semesta. Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kesabaran anda untuk memahami konsep termodinamik yang kompleks dan fizik pelancaran silo sangat dihargai. Anda adalah sebahagian daripada komuniti pencinta ilmu yang luar biasa. Kami berharap pembentangan cetak biru bungker gaib ini telah memberikan anda satu pengalaman pembelajaran yang berharga. Dunia pertahanan bawah tanah akan sentiasa berevolusi. Apabila satu kelemahan ditemui oleh satelit perisikan, jurutera akan mencipta lapisan penyamaran baharu yang lebih inovatif. Ia adalah tarian abadi antara pedang yang menembusi dan perisai yang melindungi. Kita akan terus memantau dan menganalisis perkembangan teknologi ekstrem ini dari sudut pandang sains tulen dan kejuruteraan gunaan.